Ada orang jauh tanya dari 2 tahun lepas. Alhamdulillah hari ni baru mula. Ada orang yang bertanya dengan dia 2 tahun lepas. Tapi hari ni baru bermula. Setelah 2 tahun baru dia mula, tuan-puan, sebenarnya ada juga kekesalan sebenarnya. Sebab 2 tahun lepas harga emas sekitar 400 pun tak sampai saya rasa. Maybe 300 lebih 1 gram. Tapi hari ni, tuan-puan, harga emas sudah menghampiri RM550 untuk 1 gram. Dan saya yakin, tuan-puan, tahun ni harga emas kemungkinan besar akan pergi sampai RM600 1 gram. Dan jangkaan daripada pakar sendiri pun menjangkakan harga emas boleh pergi sekitar RM700 habis tahun ni. So, tuan-puan nak tunggu harga emas RM700 baru tuan-puan nak mula ke? Ini persoalan tuan-puan kena tanya pada diri tuan-puan yang belum start. Tapi tuan-puan, tak ada istilah terlambat kalau tuan-puan nak mula sebenarnya. Walaupun harga emas hari ni tuan-puan nampak harga tinggi, tapi tuan-puan, tunggu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, harga emas bukan lagi RM547 malam ni. Tak, tuan-puan, harga emas semakin lama semakin mahal. Persoalan dia bila kita nak mula. Tanya harga banyak kali dah. Tengok harga tiap-tiap hari. Tapi mula tak juga kan? So, jom kita ambil tindakan, kita mulakan tabungan emas.